selamat kembali ke dalam channel Mat Faris. Untuk hari ni punya video, kami akan bercuti ke Pulau Perhentian. So sekarang ni pukul 8 pagi, kami bergerak daripada rumah. Dan sekarang ni kami sedang breakfast dulu. Salah sikit, sekarang ni mata aku ni dia jadi bengkak, mungkin allergic lah. So aku sekarang dekat klinik. Dan untuk sampai ke sana kita anggarkan lebih kurang dalam 5 ke 6 jam. So sekarang ni dah dapat dah ubat. Jom, sekarang ni dah pukul 9 pagi, kita akan bergerak ke Besut. So kita akan stay dekat Besut di malam ni. Perjalanan insyaAllah kita anggarkan kita akan sampai dalam pukul 4 atau 5 petang. Alhamdulillah mata aku dah okey. Start daripada makan ubat tu tadi. Aku dah mula makan ubat. Ubat allergic, ubat titik, semua aku dapat lah. So aku punya mem masih steady lagi bawa kereta daripada Lostang tadi. Dan sekarang pun kami dah lepas Banjaran Tiwangsa. Dan sekarang menuju ke Jeli. Dekat Jeli tu mungkin kami akan cari makan dekat situ lagi. Sekarang ni dah pukul 1 tengah hari. So kami dah sampai dekat area Jeli. Sekarang ni kami singgah makan dulu dekat kawasan Jeli ni lah. Kita makan tengah hari. Kita teruskan perjalanan. Sekarang dah pukul 3. Kami ada lagi masa sejam untuk sampai dekat Kuala Besut. Malam ni kami stay dekat hotel sebelah jeti Kuala Besut. Sebab besok kami nak gerak masuk ke Pulau Perhentian. Sekarang ni dah pukul 4.05 petang. Kita dah sampai dekat Besut. Sekarang ni untuk malam ni kami stay dekat Samudra Hotel. Okay, so kita menginap dekat hotel ni dulu untuk malam ni. Alright. Okay guys, sekarang dah pukul 6.50 petang. Selepas kita balik bilik tadi, kita mandi-mandi and then dapat lapkan mata sat. So sekarang ni petang kita keluar jalan-jalan, lepas solat semua kita keluar jalan-jalan kat kawasan Kuala Besut ni. Di Perahu Seafood Bukit Keluang. Layan view pantai. Alhamdulillah selesai sudah kita punya makan malam untuk malam ni. Nak santai-santai, nak lepak di pantai dengan tempat yang macam ni, vibe berangin. Sok makan kat sini best. Sepoi-sepoi angin, tapi malam ni hujan. Sekarang ni standby lah untuk lari balik. Okay, so malam nanti kita balik, kita rehat. Esok pagi kita akan breakfast and then kita akan naik boat masuk ke Pulau Perhentian. Alright. Hari ni hari kedua kami dekat Besut. So pagi ni kami nak pergi mencari makan, nak cari breakfast. So kita tengok dekat area sini, dekat kawasan sini banyak kedai-kedai yang boleh kita breakfast lah.
rasa hari ni saya tengah breakfast dulu. Lepas tu kita pergi main pantai. Hari ni kita breakfast nasi lemak. Abang dia silap strategi dia pergi makan nasi dagang dengan ayam goreng. Dia ingat nasi lemak. Tapi sedap kan? Sedap. Adik tak makan ni? Tak sampai lagi. Alright. Bawah macam biasalah teh tarik tapi klasik lah, nampak style lah macam ni. Alright. Okay, selesai dah breakfast kita untuk pagi ni. Alright, breakfast nasi lemak. Alhamdulillah sedap. Harga berpatutan. Alright, so kedai tu pun dah ramai orang. Kami pun dah keluar sebab bagi laluan dekat orang-orang yang main dengan family yang ramai. Sekarang ni kami nak pergi dekat travel agent untuk dia ada sesi briefing pagi ni. So kita pergi tengok sikit lah apa taklimat dia nak bagi sebelum kita naik boat masuk ke Pulau Perhentian. Alright. Saya pergi kat sini. Lepas tu nanti masa dekat orang pada resort nanti boleh trekking dalam 10 hingga 15 minit pergi ke Long Beach. Nanti ke Target malam nak lepak makan kat situ lah boleh kan? boleh. Okay, sekarang ni kita bergerak daripada hotel menuju untuk naik boat ke Pulau Perhentian. Okay guys, sekarang dah pukul 11 pagi. Kita dah start naik boat untuk masuk ke Pulau Perhentian. So, perjalanan ni kita anggarkan lebih kurang dalam 45 minit untuk kita sampai ke dalam pulau. Okay geng, kita dah sampai. Okay, so perjalanan naik boat ni lebih kurang dalam 30 minit dah. 30 minit kita dah selamat sampai. Okay. Okay. Nah, ini semua Okay, so malam ni kita akan stay dekat situ, Sharila Island Resort. Untuk 3 hari 2 malam kita akan stay dekat situ. So perjalanan daripada tempat turun boat tadi, kita jalan ke situ saja. Rezeki boleh masuk bilik awal. Kami sampai sini pukul 11.30 tadi. Sekarang ni pukul 11.45 dan bila kita check bilik available, so sekarang ni kita boleh check in masa awal. Breakfast start 7.30 sampai 10.30. Restoran kita kat atas ni ya. Dan ni start rasa dengan rasa. Duduk sini ini pasal wifi. Alright, so saya dah panggil orang untuk angkat beg akak dengan tunjuk bilik sekali. Bilik belakang. Barang akak mana? Okey. Tunggu jangan dia datang. Lepas tu kat sini dia tutup elektrik 2 jam. Maksudnya sejam pagi, sejam petang. Pagi dia tutup 9 sampai 10. Petang 5 sampai 6 sebab dia servis genset. Sampai betul. Okey, alright. Akan kita kejap ni nama ID dulu. Okey. Okay, and then tu bilik kami. Dekat dengan
Alhamdulillah, bilik kami bilik suite dekat dengan pool, lega. Kita akan mandi lagi. Buka lampu. Oh, sejuk lagi bilik. Mana switchnya? Aircon. Right, selamat datang. So, inilah keadaan bilik kami untuk 2 malam dekat sini nanti. Okey. Ini lah bilik kita untuk bilik kami untuk 3 hari 2 malam. Right. Sekarang ni dah pukul 2.30. Sekarang ni kita dah lepas makan. Aku bawa anak-anak mandi dulu. So, sebelah sini belakang ni boleh tengok dia ada kolam untuk kanak-kanak. Okay guys, jom. So, awak macam mana dengan apa price package yang awak ambil dekat untuk Pulau Perhentian ni macam mana? Okey, kami ambil package under travel agent Sharila Resort. Kami ambil package 2 hari 3 malam. Kira total semua dalam 2,227 termasuk breakfast dia 2 hari. Lunch dengan dinner kena sendirilah. And then besok kami ada aktiviti snorkeling. Itu pun termasuk dalam package. Dan termasuk sekali package boat dari Kuala Besut ke jeti Perhentian sini. Dia ada 3 pool kat sini, 1 mini water park and then 2 kolam besar lah. Dan dekat dengan beach, private beach. So dia ada pantai lah, dia ada pantai yang pun tak bila me time anak-anak boleh mandi. Semudah lah, semudah untuk yang nak bawa warga emas, untuk kanak-kanak. So daripada jeti tu memang tak jauh lah kalau kita nak jalan masuk ke dalam ni. So memang recommended lah untuk yang family, memang best. Alright, okay. Rasa dia cantik lagi. Okay, sekarang ni kita nak pergi dekat kolam dewasa. So untuk kolam kanak-kanak pun dah tak biasa sebab orang dah makin pack, dah makin ramai. Jadi kita ubah pot balik. So sekarang ni masih panas lagi. Hopefully tak lah panas sangat-sangat. Okay, sekarang ni kita pakai kasut pantai sebab kita nak turun ke pantai untuk pegang. Alright. Dia bukan apa pakai kasut ni sebab takut ada coral yang tajam. Kita nak prevent je kan. Takut nanti sakit. Dia sebelah sana pun boleh turun. Sana dia ada tangga. Sini dia track macam ni, nature. Alright. Okay, hati-hati adik. Let's go. Kita pergi mandi pantai pula. Jom, petang-petang dah kita mandi pantai. Okay dah, jom balik. Sekarang dah pukul 7 malam. So kita balik, kita nak mandi, kita nak solat dan kita nak pergi cari makan untuk malam ni. Okay gang, sekarang ni dah pukul 8.30 malam. So kita semua dah ready dah pun, semua dah solat. Dan sekarang kita akan keluar pergi cari makan. Siapa yang mai menginap dekat Sharila ni, better sediakan torchlight.
Aku spare torchlight ni sebab katanya nak ke Long Beach tu kena berjalan kaki, trekking sikit lah. So aku spare lah torchlight. Rupanya memang dekat sini kena spare torchlight sebab dia memang tak ada lampu kat kawasan jalan ni. So boleh tengok semua orang kena pakai torchlight handphone masing-masing. Dia memang gelap. Alright, so memang kena spare torchlight. So malam ni dah rasa hujan. Rasa malam ni memang tak jadilah tengok tunjungan api tu. So sekarang kita cuma pergi cari makan. Agak frust tak boleh tengok tunjungan api. Ada banyak kedai dekat sini. So dekat sana pun ada kedai lagi. So tadi kami stop kat sini. So kami cuba naik dekat kedai atas tu. Ui, kawasan dia membukit lah. Itu sebelah sana. Oh, dia punya trekking bukit. Okay, sebelah sini Dynami. Oh, glamping. Oh, memang adventure geng. Nak pergi ke Long Beach, dia punya jalan ni memang memanjat bukit sikit. Tak larat tak payah, patah balik lah. Kami surrender. Jadi kami terpaksa pilih juga kedai yang pertama yang kami jumpa. So kami makan kat sini. Salah satu dia memanjat. Kerana kami pun tak tahu lagi berapa lama dia akan sampai, berapa jauh lagi. And then lagi satu, cuaca hujan renyah-renyah. Jadi kami terpaksa batalkan ni. Alright, so kita makan dekat Ocean Boys. Alright, okay geng, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari kedua kami dekat Pulau Perhentian. So pagi ni kami akan breakfast dulu dan sebelum suku kami akan breakfast dulu. Dan pukul 10.15 pagi kami akan bergerak menaiki bot untuk ke pulau-pulau untuk snorkeling. Pagi kita semua dah get ready untuk ke Aktiviti snorkeling. Alright, jom, let's go. Okay, daripada situ kita nak berjalan kaki ke arah sana. Okay, so boat akan pick up kita daripada sana. Alright, so kita berjalan kaki sikit. Okay, sekarang dah pukul 10.30 pagi dan sekarang boat dah sampai. Kita dah naik boat dan kita akan menuju ke aktiviti snorkeling kita untuk pagi ni. Kita start dalam kita akan buat aktiviti snorkeling dalam 5 checkpoint. Okay.
sampai dekat kita punya first checkpoint kita. Google tadi kita dah basuh dengan glue sebab dia nanti tak muat prevent dia dapat ni jadi Okay, yang dah ready boleh kelabu kat turun. sini. So kita dah basuh dengan glue. Depan So boleh. kita dah ready, jom kita turun. Tengok eskalator belakang ni pun boleh. Alright, jom. Untuk first stop kita ni dekat apa nama ni? First stop lah? Legun. Di Legun. Right? Okay, kita first stop di Legun. Alright. So dekat di Legun ni dia lebih kepada pre-snorkeling dulu. Tak lagi biasa dulu dengan snorkeling. So kita layan dulu. Okay. Tengok bawah. Alright. Ni turtle point. Penyu ni setiap 10 ke 15 minit dia akan timbul. Yang selainnya dia duduk bawah, dia akan makan rumput kat bawah ni. Kita kena ikut je sampai dia timbul. Time dia timbul tu boleh kejar dia, tapi tolong jangan sentuh penyu. Okay guys, sekarang ni kita dah sampai dekat checkpoint yang kita yang kedua. Checkpoint di mana kita boleh tengok penyu dekat sini, tapi seekor penyu pun ada 80 orang tengok kat situ. So ramai orang, mesti cuti sekolah memang ramai orang dekat sini lah. Okay, so jom kita layan checkpoint kita yang kedua. Alright gang, kalau ada rezeki kita dapat capture video penyu. Alright. Guys, sekarang ni kami dah sampai dekat Kampung Nelayan lebih kurang dalam pukul 1 tengah hari. Dan sekarang ni kita nak cari makan dulu sebelum kita ada lagi 3 checkpoint lagi yang kita akan pergi sebentar ni. So, sekarang ni kita duduk dekat Kampung Nelayan, kita cari tempat untuk makan tengah hari. Kak, makan apa tu? Ha? Jangan sosis ya. Ice cream potong apple. Okay, so kita makan nasi goreng. Tapi satu je lah, mai pulau ni kena prepare mental lah. Untuk nasi goreng 1, 2, 3, 4 nasi goreng, and then satu nasi putih lauk ayam. Punya harga dia. So pulau ni memang agak pricey lah. So biasalah, goreng dia berasa sedap, and then portion dia pun banyak. Walaupun dengan harga dia yang mahal, tapi portion dia banyak lah. So kita tak boleh explain apa sebab dekat pulau dia punya bahan mentah tu susah kan. Bahan mentah susah untuk dapat. Yang penting nasi goreng dia
Rasa dia punya nasi goreng. Guys, sekarang ni pun dah bergerak. Jom kita menuju untuk checkpoint yang ketiga. Okey, kita dah sampai point ketiga, Nemo Point. Dekat sini banyak sarang Nemo. Sarang tu yang macam rambut yang lembut-lembut tu dia gerak-gerak. Nemo duduk dalam tu. Kat sini beratus-ratus Nemo. Lepas tu sini ada koral dengan ikan. Dekat bawah pot ni ada batu besar. Dekat tu ada sarang besar, sarang Nemo. Kat situ banyak. Next checkpoint kita dekat Nemo Island. So dekat sini checkpoint kita dekat checkpoint Nemo. So aku dah prepare dah OT dalam botol ni. So kita akan masuk. Mana gini? So dekat sini banyak Nemo katanya. Dekat sini banyak sarang Nemo yang ada dekat sini tu. Kita tengok. Okey, inilah shark point. Jenis shark dia U sirip hitam black tip. Saiz yang dewasa dia 1 meter ke 1.5 meter. Kalau jumpa shark tu tolong jangan kejar. Dia akan main keliling kat kita, keliling, pusing, jangan kejar dia. Sekarang ni kita dah sampai dekat checkpoint kita untuk checkpoint shark. So kita akan tengok shark yang ada dekat sini. Ni last checkpoint kami kat sini. Memandangkan aku dah tak larat dah tadi dekat shark tadi. Dia punya beralun dia punya ombak dia boleh tahan juga. So aku dah rasa mabuk sangat. Aku punya wife pun dah muntah banyak kali. So ni stop kami dekat sini. Jadi ada siapa yang nak snorkeling boleh snorkeling kat situ. So dari situ aku lepak dekat sini. Aku kena Coca-Cola. So wife dengan anak aku kan mandi kat situ. Ya. Aku dah surrender, aku tak boleh. Aku dah rasa pening dah ni. Dekat shark tadi yang paling teruk sikit dia beralun banyak. So wife aku dah tumbang, aku masih kekalkan kuat. First time saya muntah tadi. Ombak kuat sungguh dekat nak tengok shark tadi tu. Surrender. Okay. Ni checkpoint kami terakhir, Pantai KK. Okay, settle dah semua aktiviti kita dekat Pulau Perhentian, 5 checkpoint semua. Now, nak balik hotel. Anak-anak nak mandi pool pula. Let.
geng, aktiviti belum habis, kita sambung dengan aktiviti kolam. So sekarang ni dah kami dah pulang, tapi masih belum masuk bilik lagi. So budak nak sambung mandi kolam, kita mandi kolam dulu. Okay geng, sekarang dah pukul 11.25. Sekarang ni kita dah nak check out, keluar dari bilik ni. Alright, so kita akan naik boat pukul berapa yang? Kita akan naik boat ke Kuala Besut pukul 12, tapi kita kena ada kat JT 15 minit awal. So 11.45 kena ada kat JT Kuala Besut lah. Okay, jom. Ya. Okay. Bye. Let's go. Okay guys, sekarang ni pukul 11.45 pagi dan kami sedang menunggu bot untuk keluar daripada Pulau Perhentian ni lah. Okay guys, sekarang ni dah pukul 12.50. Kami sampai tadi dekat JT Kuala Besut lebih kurang dalam pukul 12.45 macam tu. So kami jalan kaki sebab kami park kereta kami dekat area hotel. Okay, so sekarang ni kita tengah simpan barang untuk bergerak pulang ke Alostar. So terima kasih aku ucapkan kepada yang sudi menonton video ni. Sebelum tu jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ni, okay?